Kemeriahan raya terus dirasai #sama-sama berkat. Hari ini Pak Nil, Haiza, Muaz, kita bersama dengan Fahimi dan juga Fidaul Rahmat. Mereka ni adik-adik kembar. Ya, betul. Dan mereka ni merupakan komposer dan juga penyanyi tau. Banyak juga buat lagu untuk orang. Yang kalau apa terbaring lagi di taman. Tak payah. Strawberry Matcha yang buat hal dia lah. Tak payah. Tak Terbaring. payah buat lagu lagi dah. Pak Ni baru sekejap je. Pak Ni dah siap satu lagu dah. Uish, dah ada ke? Pak Ni nampak aje 64 Prom-prom ni aku pandai. Mak dan ayah dah sibuk di kampung kerana cucu nak serbu berkumpul. Anak-anak dah on the way katanya bawa hala bertemu. Haiza ayah masuk. bonda. Semua dah tak sabar nak bertemu. Kau rasa? Okey, dapat anak-anak Pak Nil dah main lagu AI ni. Susah tak sekarang dari bersaing dengan AI ni? Bersaing. Ha-ha. Rasa marah ni. Marah kan? Sebab penat korang cari idea. Tiba-tiba dong Pak Nil boleh buat masa berapa minit 3 ni? minit je. 3 minit je Pak Ni bagi lirik. Stres member. Member Pak Ni kata Kita prom. kena mantul Pak Ni kan. bagi lirik lah. Ya. Nama lagu apa? Nama lagu ni, ini lagu raya sudah. dah. Apalah, macam manalah hidup korang ni. Aku tak tahulah. Tak apalah. Saya pun tengah fikir. Stres tak korang? Stres tak? Stres. Ha? Stres juga sebab ada yang viral juga. Ha. AI yang viral. Betul AI viral yang baru-baru ni lagu. Jane from Heaven. Yeah. Jane tu tiba-tiba datang dari Itu mana lagu lama Jane? dia nyanyi baru kan. Dia buat balik. Tapi menjadi isu jugalah Jadi kan. isu lah sebab copyright tu pun ada juga cara dia sebab kita kena own lagu tu dulu Ya. baru kita AI Ya, kan baru dia. boleh kau AI kan. Senang je. Kalau kat TikTok, kalau lagu tu ada pencipta, dia boleh trace. Tengok nampak orang tu tekan ni. First time saya tengok Gen Z tu tekan. Ya. Pak Nil main lagu ni. Member dah halu. Aduh. Terus raya bersama kami Cool FM.